Kalau rasa macam sedih, putus asa, masa mula-mula buat benda tu rasa bersemangat. Tiba ada ujian, dugaan, semakin mungkin tak dapat support, sokongan daripada orang keliling, dah mula semangat jatuh. Masa tu ingat balik kenapa buat benda tu pada awal, masa mula-mula. Ingat balik. Bila ingat balik tu, so niat kita tu jadi kuat tau. Niat, so pendapat diri sendiri. Sebab kadang kita goyang, hilang semangat sebab bercampur aduk dengan pendapat luar, pendapat orang lain semua. Tapi pendapat orang lain tak salah, betul, tapi untuk dia, untuk orang tu. Tapi untuk you, belum tahu lagi gagal, belum tahu lagi berjaya. So tapi you nak buat, so kena teruskanlah, kena buat. So tu yang bila pendapat diri sendiri dengan pendapat orang lain dah bercampur aduk, tu yang senang confuse, senang keliru, senang macam shaking. Betul ke? Macam ni ke? So bila dah keadaan macam ni, masuk ke dalam balik, tanya diri sendiri, kenapa aku buat benda ni masa mula-mula? Apa niat aku? Apa aku nak buat ni? Apa tujuan aku? Ingat balik. Masa tu niat, perasaan, hati, fokus, pendapat diri sendiri tu dia kuat tau. Bila kuat, so kita akan senang teruskan balik, buat balik benda tu. Itulah. Sebenarnya diri sendiri yang kena tolong diri sendiri. Diri sendiri kena sentiasa ingatkan diri sendiri. Kenapa, apa niat aku, apa aku nak, kena sentiasa ingat. Kalau tak, memang senang confuse, senang keliru sebab banyak pendapat kita, pendapat luar bercampur aduk.